أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. توبة من عبد ظالم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أعطني محبتك ومعرفتك يا الله. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا حبيبنا وشفيعنا وزخرنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم آتنا بفضلك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين أما بعد. Kitab yang pertama, insya-Allah, kitab Kashful Ghaibiyah. Muka surat 44, baris kedua daripada bawah. Telah berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syaikhul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa barakatihi fid darain amin ya rabbal alamin. Telah berkata Allamatul Amir dan bersalahan ulama yakni dan bersalahan yakni khilaf ulama, yakni berlaku khilaf di kalangan para ulama. Adakah khususiyah, adakah khususiyah yakni dikhususkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tiada? Yakni bersalahan khilaf ulama. Banyak betul kata. Yakni khilaf dalam berkenaan dengan satu keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu di sebuah kubur dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti di atas dua kubur. Kemudian Nabi kata penghuni dua kubur itu sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kubur. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mempacakkan pelepah kurma pada dua kubur tersebut dengan katanya, dengan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan diringankan azab kubur bagi yang empunya kubur yang sedang diazab oleh Allah. Jadi perbuatan Nabi memacakkan pelepah kurma itu, kata ulama, ayat yang kita baca pada malam ini, dan bersalahan, yakni khilaf, berlaku khilaf lah dalam masalah ni, iaitu
adakah manfaat apabila dipacakkan pokok, kalau kita di sini pokok bunga ke, dengan niat meniru akan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan harapan semoga pokok yang kita tanam hidup dan tumbuhan pokok yang kita tanam itu bila hidup maka dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan manfaat tasbih itu kepada ahli kubur. Jadi berlaku khilaf di kalangan ulama, apakah perbuatan itu, yakni perbuatan memacakkan pelepah kurma, dan kita kiaskan dengan keadaan kita di sini dengan pokok-pokok yang hidup. Adakah perbuatan ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun untuk umatnya? Maka berlaku khilaf di sini. Maka ayat yang kita baca ni dan bersalahan, yakni dan khilaf ulama. Adakah khususiyah, yakni dikhususkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Maka jawabnya ulama berkhilaf. Ada kata khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan setengah majoriti, yakni pandangan qaul yang muktamad, perbuatan tersebut adalah menjadi satu perbuatan yang disunnahkan, iaitu sunat kita menanam pokok, meletakkan batu-batu yang hidup di atas kuburan, kerana berdalilkan atas perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mempacakkan pelepah kurma yang basah. Jadi pandangan yang muktamad adalah perbuatan itu tiada dikhususkan bagi Nabi, cuma perbuatan Nabi itu sebagai satu bentuk tauladan dan contoh kepada umat supaya dilakukan perbuatan itu dengan harapan moga-moga pokok yang kita tanam, batu-batu sungai yang kita letakkan pada kuburan keluarga kita, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada ahli kubur. Baik. Dan adakah putus tasbih segala zara' ni mana tanaman maknanya benda yang kita tanam tu lah. Zara' ni maknanya perbuatan kita menanam tu, menanam pokok lah. Dan adakah putus tasbih? Apa makna putus tasbih? Bukan biji tasbih itu putus. Bukan tu maksud dia. Maksud adalah, baca dulu ayat ni, bagi perhabis dulu. Dan adakah, yakni atas kata apa dia? Berlaku khilaf ulama tentang ni benda ni. Dan adakah putus tasbih? Tasbih ini bukan biji tasbih. Tasbih ini adalah zikir daripada pokok-pokok yang hidup, daripada batu-batu yang hidup. Itu maksud tasbih situ. Zikirnya benda-benda yang hidup, pokok, rumput dan sebagainya. Okey? Bukan biji tasbih tu. Segala zara', yakni segala pokok-pokok yang kita tanam dengan sebab keringnya, yakni dengan sebab matinya pokok tu. Adakah sebab kita kata setiap pokok yang hidup berzikir kepada Allah, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi adakah dengan sebab pokok itu mati, kering, maksudnya matilah, pokok tu mati, adakah tasbih pada pokok itu terhenti? Maksud begitu. Tu. Jadi ayat dia, dan adakah putus tasbih, maksudnya berhenti zikir dan tasbih daripada pokok
yang kita tanam tu dengan sebab kering, dengan sebab mati je? Jadi di sini pun ulama ada khilaf. Setengah kata mati dengan sebab mati berhenti zikir tu. Sebab hanya saja benda yang hidup berzikir kepada Allah. Adapun yang mati terhenti. Tapi setengah ulama kata tetap juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah bila sebut khilaf, dua pandangan tentang perkara tersebut. Jadi qaul yang muktamad, pandangan yang muktamad adalah tetap pokok-pokok itu, zara' itu berzikir, bertasbih, tidak putus. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan tiada suatu itu melainkan mengucap tasbih dengan memuji akan dia, dengan memuji akan Allah Subhanahu wa taala. Artinya sesuatu itu hidup. Sesuatu itu hidup ia bermula, ni khabar lah. Kalau dalam kaedah dipanggil khabar. Bermula hidup tiap-tiap sesuatu dengan sekira-kira telah berkata ia dan sungguhnya. Telah berkata ia itu balik pada hak mula tadi itu, telah berkata Allamatul Amir itu. Telah berkata ia dan sungguhnya telah memanjang. Maksudnya berterusan. Sungguhnya telah memanjang, ini telah berterusan, tidak putus maksud dia. Oleh Jahwari akan kalam pada demikian itu. Apa dia? Maksudnya baca semula. Dan sungguhnya telah berkata ia itu maknanya ulama lah disebut Allamatul Amir itu. Allamatul Amir telah berkata ia dan sungguhnya telah memanjang, yakni telah berterusan, tidak putus, oleh Jahwari. Apa dia Jahwari? Nyaring. Dia asal perkataan jahar. Biasa kita sebut apa dia? Allah. Dia masuk dalam lengan baju tu yang tak tahan tu. Ni Kelkatu ni, tentera Israel. Dia tak selesa gitu. Jadi kalau biasa kita jahar, contohnya kita guna perkataan kalimah jahar ni, apa dia? Bacaan jahriyah dalam semayang kan? Jadi apa maksud jahriyah itu? Bacaan secara nyaring, kuat kan? Kalau bacaan sirriyah, yakni bacaan secara perlahan. Itu dia. Jadi Jahwari asal jahri. Jadi Jahwari jamak daripada jahar. Jadi telah memanjang, yakni telah berterusan, tidak putus oleh Jahwari, oleh nyaring. Nyaring ni bukan maksudnya apa dia? Yakni pokok-pokok yang berzikir itu, mereka ni berterusan.
Setiap benda hidup ni berterusan, tak putus zikir mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan lantangnya. Artinya apanya? Kalaulah dibukakan hijab oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapat mendengar pokok berzikir kan? Hakikatnya pokok berzikir. Hanya sahaja kita tidak mendengarnya. Dan hakikatnya setiap benda yang hidup berzikir, bertasbih, tak putus kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu maksud dia. Jadi telah memanjang, jadi telah berterusan oleh kelantangan akan kalam. Kalam tu maksudnya zikir, tasbih itulah. Pada demikian itu, iaitu pada zarak yang kita tanam tadi tu, di kubur kan, maka berzikir terusan, tak putus. Begitu maksud dia. Bahkan disebut secara kiasannya jahwari, yakni lantang mereka ni, maknanya bersungguh-sungguh benda hidup ini memuji, berzikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, tak putus. Begitu maksud dia. Boleh faham dia? Gitu. Kemudian jadi sebab itulah disunnahkan kita tatkala mengkebumikan jenazah, kita pacakkan pokok kan? Pokok dekat pada batas kubur tu, tanam pokok sunnah. Kerana apa dia? Sunnah kerana dalil atas hadis Imam Muslim yang menunjukkan perbuatan Nabi mempacakkan atas kuburan dua orang yang sedang diazab. Satu kes kencing tak bersih, satu lagi namimah, mengadu domba. Jadi akhirnya Nabi mempacakkan dengan harapan, moga-moga kata Nabi, mudah-mudahan diringankan oleh Allah dengan sebab manfaat tasbih daripada pokok yang ditanam. Dalam hadis Nabi itu, Nabi mempacakkan apa dia tu? Pelepah kurma yang masih basah. Cuma yang kita sebut ni adalah berlaku khilaf. Adakah yang pertama perbuatan mempacak tu dikhususkan untuk Nabi saja ke ataupun kita boleh buat? Maka jawabnya khilaf ulama. Pandangan muktamad kata ini perbuatan, kata ulama atas qaul muktamad, perbuatan ini disunnahkan. Sebab itu bila kita mengkebumikan jenazah ataupun bukan baru saja lepas menanam jenazah, bahkan setelah sekian lama pun boleh kita tanam pokok. Ya, tanam pokok lah, pokok-pokok yang sesuai lah, jangan pokok durian pula. Pergi tanam durian musangking pula dah. Siapa nak makan? Jatuh atas kubur esok, orang tak nak makan. Jadi pokok-pokok apa dia? Pokok-pokok yang sesuai. Kan biasa kita tengok di kawasan kubur orang tanam pokok puding, pokok-pokok yang apa dia? Yang bersesuaian lah ditanam. Jadi ala kulli hal jadi apabila pokok itu mati, adakah tasbihnya putus, terhenti? Berlaku khilaf juga di kalangan ulama. Setengah kata putus, terhenti dengan sebab mati pokok. Sebab hanya sahaja benda hidup itu berzikir, benda mati tak berzikir. Tetapi setengah ulama kata pula tetap, yakni memanjang berterusan zikirnya, bahkan dengan lantangnya. Hanya sahaja telinga kita ni ditutup oleh Allah, dihijab oleh Allah, tidak mendengar kita. Sebab tu berlaku setengah-setengah karamah, kasyaf di kalangan para wali Allah. Mereka dapat mendengar kerana Tuhan membuka hijabnya, yakni mendengar pokok-pokok berzikir. Seperti mana kalau kita baca dalam kitab apa dia, Fadilat Ramadan, karangan Maulana Zakaria Kandahlawi, beliau dalam tu mengkisahkan tanda-tanda, kalau kita tengok dalam bab tanda-tanda orang yang menjumpai malam Lailatul Qadar, maka diceritakan pengalaman para salihin. Maulana Zakaria Kandahlawi dia cerita perihal pengalaman para salihin, para awliya malam Lailatul Qadar. Tatkala Allah merezekikan mereka bertemu dengan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan, di antara kasyaf yang kemuliaan Allah beri pada mereka ni, mereka mendengar pokok berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rumput berzikir. Jadi hakikatnya
lantang mereka tu berzikir. Hanya saja telinga kita ni tidak dapat mendengarnya kerana ia termasuk dalam perkara yang sam'iyat, perkara yang ghaib. Tapi berdasarkan petunjuk daripada hadis Nabi, maka ketahuilah kita bahasanya pokok-pokok, rumput-rumput, batu-batu, setiap benda yang hidup berzikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan zikir, tasbih daripada benda-benda hidup itu memberikan manfaat kepada ahli kubur. Sebab itu kita pacak, kita tanam pokok. Baik. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, teruskan. Telah berkata al-arif billah, yaitu al-imam Asy-Sya'rani radhiyallahu anhu wa ardahu, daripada diriwayatkan orang ulama. Orang tu ulama, diriwayatkan ulama pada hadis marfu'. Hadis marfu', arti hadis marfu', hadis yang diangkatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dipanggil hadis marfu'. Istilah marfu' itu maknanya yang diangkatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada dalam bentuk apa dia? Perkataan Nabi, atau perbuatan Nabi, ataupun ikrar daripada Nabi. Ikrar ini maksudnya apa dia? Nabi tak kata, Nabi tak perbuat, tapi Nabi memberikan ikrar, yakni persetujuan kepada perbuatan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat ridwanullahum ajma'in. Jadi bila sebut hadis marfu' artinya hadis yang diangkatkan. Marfu' itu maksudnya marfu' yang diangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada apa dia? Perbuatan Nabi, ataupun perkataan Nabi, ataupun ikrar Nabi, yakni persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Sebab tu hadis ni bukan setakat perkataan Nabi, sabda Nabi, bukan setakat perbuatan Nabi. Walaupun tidak ada perkataan Nabi, walaupun tidak ada contoh perbuatan Nabi, tetapi ada satu lagi dipanggil ikrar. Apa ikrar? Yakni persetujuan daripada Nabi. Nabi tak buat, Nabi tak kata begini, Nabi tak suruh, tetapi sahabat buat, Nabi mengikrarkan, Nabi bersetuju. Maka itu pun dipanggil apa dia? Sunnah juga. Biar faham gitu. Jadi hadis marfu'. Tengok, hadis marfu'. Jadi hadis ni panjang. Jadi kitab Jawi tak ada baris. Jadi kena bariskanlah. Baik. Innaka la tusaddaqu an mayyituka bisadaqatin fayajji'a biha malaku minal malaikati fi atbaqi min nuri fayajji'a ala ra'sun al-qabru
ويقول أهلك قد هدوا إليك هذه الهدية فاقبلها قال فتدخل إليه في قبره يفسح له فيه وينور له فيه فيقول الله يجزي عن أهلي خير الجزاء ويقول جارا ذلك القبر أنا لم أخلفوا waladan itu baris dua di atas fathah, waladan wala ahlan yadhkuru wa fi bi syai'in yadhkuru fi waw tu tak ada tu waw tu hadafkan fi bi syai'in fahuwa maghmumun wal akharu faraha bis sadaqati. Boleh saya baca semula, semak balik. Innaka latusaddaqu am mayyituka bisadaqatin fayajji biha malaku minal malaikati fi atbaqi min nuri fayajji ala ra'sun al-qabru wa yaqulu ahlika qad hadwan ilayka hadhihi al-hadiyatan faqbalha qala fatadkhulu ilayhi fi qabrahu yafsahu lahu fihi wa yunawwiru lahu fihi fayaqulu Allahu yajzi an ahli khairal jazaa wa yaqulu jara dhalika al-qabru anna lam akhlafu waladan wala ahlan yadhkuru fi bi syai'in fahuwa maghmumun wal akharu faraha bis sadaqati atau kama qala. Boleh lah. Dan apa tu baris? Baik, artinya arti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa engkau bersedekah oleh engkau daripada mayat
engkau. Maknanya kita sedekah atas nama arwah lah, maksudnya mayat engkau itu maknanya arwah lah yang kita niatkan pahala sedekah tu kepada arwah. Dengan satu sedekah maka mendatang akan dia akan mayat oleh satu malaikat daripada beberapa malaikat di dalam atbaq. Apa atbaq? Tulis itu atbaq artinya dulang. Dulang. Jadi malaikat dia bawa satu dulang. Dulang tu adalah apa dia? Sedekah yang dilakukan oleh orang yang hidup kepada orang mati. Dia niatkan pahala tu kan kepada si mati atas sedekah dia tu. Maka malaikat datang kepada mayat itu bawa atbaq, dulang. Jadi atbaq tu dulang. Kemudian daripada nur, yakni atbaq min nuri, yakni daripada cahaya. Jadi yang kita sedekah tu jadi cahaya. Pahala sedekah yang kita buat tu, kita niat pahala kepada arwah, malaikat bawa dalam bentuk atbaq, dulang dalam cahaya, bentuk cahaya. Baik, kemudian datang ia malaikat atas kepala tu ra'sun. Tadi tu kita baca dalam hadis tu ra'sun, kepala kubur, maksudnya bahagian kepala. Dan berkata ia malaikat yang bawa atbaq tu, kata malaikat, bermula ahli engkau. Bermula ahli engkau, yakni keluarga kita lah. Kalau mak yang meninggal, anak contohnya. Bermula ahli engkau itu sungguhnya telah menghadiah oleh mereka itu kepada engkau. Jadi ada kiriman pahala daripada orang yang hidup, daripada anak engkau, kata malaikat tu. Contohnya lah. Akan hadiah ini maka terima olehmu, dalam matan tadi faqbalha, terimalah. Mana malaikat kata terimalah hadiah ini olehmu akan hadiah tu. Kemudian telah bersabda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, maka memasuk oleh malaikat itu, kemudian masuk malaikat itu kepadanya, kepada mayat di dalam kuburnya, dan diluas baginya. Jadi dalam matan hadis tu disebut apa tadi? Tu matannya fatadkhulu ilaihi fi qabrahu yafsahu lahu fihi. Tu hadis tu. Jadi artinya apa situ? Maka memasuk oleh malaikat itu kepadanya, kepada mayat dalam kuburnya, dan diluas baginya di dalam kubur itu. Diluaskan kubur itu. Dan diterangkan wa yunawwiru lahu fihi, diterangkan baginya, bagi mayat itu dalam kubur, padanya, pada kuburnya. Jadi kita apa dia? Kita sedekah kan, masuk dalam tabung masjid, kita niat bayar bil api. Jadi malaikat bawa dalam bentuk hadiah apa dia? Terang kubur. Itulah kita apa tu? Tak kira lah bil air ke, kita bayar bil api surau ke apa ke, madrasah ke apa semua ke. Itu kelebihan dia tu. Kita niat
Ya Allah, pahala ni aku niatkan kirim kepada mak ayah aku kubur, teranglah kubur mereka, luar kubur. Tu. Ni hadis marfu' ni. Jadi mana tak sia-sia tu kita masuk tabung tu, banyak. Lagi banyak kita masuk. Tu dia. Tapi ikutlah kemampuan kita lah, ikhlas kita. Kalau dipaksa-paksa kan tak kelas pula dah. Ikut qadar kemampuan kita. Yang penting perbuatan kita tu tidak sia-sia, ada kelebihan. Malaikat bawa hadiah kita tu, kemudian diluaskan kubur mak ayah kita umpamanya, dicahayakan, diterangkan kubur mereka. Tu, ini hadis sahih. Hadis marfu' ni biasanya hadis sahih. Ataupun sekurang-kurangnya hasan. Yakni sanadnya sahih dan apa dia? Hasan. Tu. Baik, sambung lagi. Maka maka berkata mayat itu. Jadi bila hadiah tu sampai, kuburnya jadi luas, terang kuburnya, maka berkata mayat itu, bermula Allah Ta'ala yang membalaskan ia, ya Allah, daripada aku akan ahliku, akan sebaik-baik balas. Arwah tu doa kepada kita. Doa, semoga Allah membalas kebaikan kepada anak aku yang buatkan, yang hantarkan hadiah ni. Itu doa daripada ahli kubur. Bukan saja tu, kita dapat doa tu. Tu. Maknanya kalau kita kirim pahala kepada mak ayah kita contohnya, dia doa kepada kita. Jadi maknanya doa ibu bapa ni tidak habis setakat dunia, tetapi berlanjutan di kubur, tapi bersyarat. Kita buat kebaikan, pasti mereka mendapat manfaat. Anak macam ni contohnya. Kalau anak duduk dalam majlis ilmu macam ni, kita duduk kan, kita ada niat ke tak ada niat, tetapi perbuatan kita ni yang duduk dalam majlis ilmu, lebih-lebih lagi ilmu fardhu ain, ilmu yang wajib kita belajar, ditunjukkan seperti mana yang disebut oleh Imam Tirmizi dalam Nawadir al-Usul. Kata Imam Tirmizi, apabila anak cucu ni mak bapak meninggal dah tak? Anak cucu duduk dalam majlis-majlis umpama ni, majlis ilmu, maka ditunjukkan pada mereka gembira dan mereka mendoakan kita. Kerana itu satu manfaat besar bagi mereka. Ya? Tapi sebaliknya, kalau malaikat tunjukkan perbuatan anak dia, ni anak kau buat. Apa dia? Duduk kedai tom yam tak semayang. Sedih mak bapak dalam kubur tu. Atau buat perkara yang sia-sia. Sedih mak bapak dalam kubur. Ya? Jadi maknanya kita kalau kirimkan pahala sedekah, contohnya dalam hadis ni bab sedekah, maka malaikat bawa dalam bentuk atbaq nur, dulang cahaya, masuk dalam kuburnya, luas kuburnya, terang kuburnya. Kemudian sebab tu ahli kubur tu, mayat tu mendoakan. Ni lafaz ni. Benar? Baca balik. Bermula Allah Ta'ala yang membalaskan ia daripada aku akan ahliku, akan sebaik-baik balas. Dan berkata oleh jiran demikian kubur itu. Jadi kan kubur ni kan ada jiran kan. Sebab tu sunat ditanamkan mayat di kubur. Disunatkan kita tanam jenazah, tapi yang ni tak boleh lah kan, payah sikit lah, tapi hukumnya sunat. Kita kebumikan jenazah kaum keluarga kita di sebelah kubur orang yang kita pasti mereka ni baik-baik, ulama atau guru, ataupun memang orang ni orang yang salih, orang baik. Sunat. Pasal apa? Dapat manfaat. Tapi kalau kita kuburkan di sebelah jiran, maksudnya kubur tu mana kita ketahui akan kejahatan dia, masih hidup, jahat orang ni contohnya, maka kalau boleh elakkan. Pasal apa? Dia punya kejahatan, maknanya azab tu mengganggu jiran tu.
Ini sebut dalam hadis. Sebab itu sunat, ada hukum sunat pada hukum fiqh kata apa dia? Berdasar pada hadis Nabi, sunat menanam mayat itu di sebelah kubur orang yang soleh-soleh. Itu. Kalau dapat wali lagi baik. Ya? Tapi benda tu payah sikit lah kan. Sebab kita kalau mati je, bagi tahu pada syekh kubur, dia gali selalu. Tak kira lah mana-mana ceruk pun, lagi ada tanah tu sini. Ni turn siapa yang mati ni, ni sini lah. Tak boleh nak buat pilihan dah, kita tak boleh nak arahkan dia. Saya nak kalau boleh, mana ada celah-celah sebelah kubur mu'alim tu, korek kat situ. Mana boleh? Kan? Tak boleh lah. Gitu. Tapi hukumnya sunat. Baik, gini. Berkata, mana tadi? Dan berkata oleh jiran demikian kubur itu. Maksudnya, kubur mayat yang dapat hadiah itu, yang diluaskan kuburnya, yang diterangkan kuburnya, jiran kubur tu. Dia kata apa dia? Bermula aku, kata jiran yang dapat hadiah tu, bermula aku tiada aku meninggalkan akan anak tak ada. Jadi bila anak tak adalah siapa yang nak mendoakan aku. Tak ada anak. Dan tiada ahli, maknanya kaum keluarga yang ingat mereka itu akan daku. Tak ada ni apa dia, adik-beradik aku ke buat tahlil-tahlil ke, tak? Baca-baca Yasin ke, tak ada. Semua lara belaka, lalai. Sebab itulah orang kita kan, setengah-setengahnya malam Jumaat, apa tu, buat hantar makan, lepas tu kirim nama. Sebab itulah. Sebab ahli kubur sebut ni. Tak ada kaum keluarga aku buat kan apa dia, kirim pahala baca Yasin ke, tahlil ke, tak ada. Dia mengadu, dia cerita ni pada dia, maknanya bila tengok jiran dia dapat apa, jiran dalam kubur ni, masya-Allah. Keadaannya macam mana wallahu a'lam, sebab kita tak masuk lagi. Tapi cuma kita khabarkan daripada hadis Nabi. Itu berlaku. Jadi jiran yang apa dia bagi mayat yang dapat kiriman daripada anak dia, daripada kaum keluarga dia mengadu. Anak tak ada, ahli keluarga aku pun tak ingat mereka itu akan daku dengan suatu. Maka duka cita ia jiran pada itu. Maka duka cita ia dan yang lain itu, maksudnya yang mendapat kiriman pahala daripada anak-anak dan kaum keluarga dia, suka ia. Farah tu maknanya suka. Dalam akhir hadis tu, wal akharu farah. Farah tu maknanya, orang kalau nama farah tu maknanya suka. Suka cita dah. Yang lain itu suka ia dengan sedekah, kiriman pahala sedekah yang dilakukan oleh orang yang hidup daripada anak dia, daripada kaum keluarga dia atas nama si mati. Sebab tu kita sedekah jangan macam saya sebut, kalau kita apa dia kalau sebut sedekah ni, jangan kita hadkan dalam bentuk duit saja. Kita bawa makan kan, bawa makan untuk apa dia, jemaah-jemaah macam kita ni lah sini kan, bawa makan kan lepas banyak itu kita makan, tak kira banyak tak kira sedikit, walaupun hanya apa dia sepotong apa dia sepinggan makanan sikit ke, yang penting ada pahala. Sikit kita bagi tapi pahala di sisi Allah besar. Tu pahala tu sampai kepada ahli kubur. Ni ada kiriman pahala daripada ni anak engkau buat ni sedekah makanan kat orang surau, kat orang masjid. Ada belajar malam ni. Malaikat cakap ada belajar malam ni. Tak adalah macam tu saya pandai-pandai tambah je dah. Jadi betul tu. Ni kiriman anak engkau ni buat pahala sedekah ni. Sedekah apa? Sedekah makan. Jadi arwah tu doa pula, semoga Allah membalas kebaikan anak aku, keluarga aku. Itu dia. Baik. Wallahu a'lam bissawab. Kita baca kitab kedua.
Telah berkata oleh Sya'rani, kita sambunglah.